Hi guys, Assalamualaikum. So for today's video, hari ni kita korang akan tengok saya punya preparation untuk graduation and also some clips about graduation. Okay? Sebab I don't know why dengan sekolah saya ni diorang buat lambat sikit. Sebenarnya saya tak suka. Korang nampak tak dalam spek saya tu ada reflection? Ya, sebab saya tak faham kenapa dia nak detect sekarang tadi low light intensity. Tadi lampu terbuka cerah tu. Jadi sekarang ini saya akan cuba tengok baju-baju yang saya nak bawa. Okay? Which is saya akan bawa macam, saya akan prepare macam baju jalan-jalan satu, baju suaji satu sebab untuk pergi ke hotel. Okay, basically tip dia macam ni. Apa? Kita kena duduk, relax. Oh, cerah ni. So basically perjalanan ni adalah kita orang esok lepas solat Jumaat 3 kita orang akan pergi, kan? By the time dah pukul 3 kita orang dah kena ada kat Swiss Garden Hotel. Kita orang kena check in, lepas tu unload barang kita orang kat situ. Untuk hari esoknya adalah hari graduasi. So daripada pagi tu sampailah macam tengah hari memang raptai semata-mata. Kita akan cuba untuk packing barang. Tak banyak pun sepatutnya kan. Saya semua kalau beg kecil saya semua. Sebab baju pun tak banyak. Saya nak bawa baju gitu je sebenarnya. Lepas tu banyak keperluan lain. Sejujurnya saya malas nak yang baju sebab kita sihat sebenarnya. The show must go on. Ini cerah sangat-sangat tau. Lampu baru dapur ni sangat-sangat cerah. So ya, kita akan cuba album tetap menjadi semalam. Okay guys, so for the dinner kita orang macam lelaki ikut nak pakai tudung ke whatever. Ni saya pakai baju Melayu je sebab saya tak fancy. Baju Melayu tak pedut. Tapi seluar nanti semua tu tutup dengan samping kan so. Ya. Ada dua seluar silat. Satu yang warna ni, warna hitam, satu lagi warna macam sebelah cahaya lebih saya rasa saya bisa bawa yang ni for the sake of formality. Tak. Okay, apparently saya dah ada dua. Most of my seluar jeans sekarang ni kebanyakannya dah digunakan and dalam bak laundry. So I think kita akan basuh baju dulu lah. Okay, kita akan basuh baju dulu. Sebab saya tengok macam tak banyak benda yang dia iron. Seluar ni pun nak iron bawah-bawah je kan, sebab nanti kena tutupkan samping. And then seluar ni macam tak banyak benda nak iron. So I think kita boleh buat dengan santai je. Mungkin samping tu nak iron. So now we are going to do our laundry. Okay, jom. 2,000 years later. Okay guys, saya dah settle dah iron untuk seluar ni. Saya banyak fokus bahagian bawah lah sebab bahagian atas ni tutup samping kan. Lepas tu ni seluar ni nanti. Sebab seluar ni sebab nanti time graduation kita orang akan diberi jubah. Kita orang ada jubah graduation. So what's the point untuk saya orang kata iron banyak-banyak sangat, sedangkan nanti yang kekelihatannya bahagian bawah-bawah seluar tu je, faham tak? So yeah, Assalamualaikum. So for today's video, hari ni korang akan tengok macam mana saya prepare. Kita tadi video je, saya nak mengambil video hari ni. Kalau korang tengok saya baju bersama tu, yes. Ini adalah kesinambungan video itu, di mana saya akan share kepada korang apa yang saya akan letak dalam punya bag. Apa yang saya bawa ke hotel. So first and foremost, saya akan bawa baju tidur. Baju tidur and baju tidur nampak dengan bagian barang lain. So yeah, as you can see, biasa. Apa biasa? Berapa? Ada mana letak? Of course dalam bag. Untuk trip kali ni saya cuba beli seminimalis yang mungkin supaya kita nampak very UN. Ini memudahkan urusan semua orang. So saya just nak bawa bag je. Bag ni if I'm not mistaken saya dapat katanya macam hadiah.
Yes, untuk dinner saya pakai baju Melayu. And this is my something. And saya tak rasa pun nak beli something baru. Saya rasa dia cantik sahaja dan dia kena je dengan tema saya dah steal tu. Tapi saya tak tahu dah dia kena ke tak. Tapi saya rasa dia kena sebab dia bling-bling. I mean memang something bling-bling kan. So saya rasa kena je. Yang saya steal. So yeah, this is my something. Saya akan bawa lah. Okay. So selain daripada itu, saya juga akan bawa benda-benda lain lah. So saya tahu benda-benda ni mesti kalau korang tengok kan, macam benda-benda ni macam ada sedia kat pihak hotel je. Yes, I know. Tapi sometimes kita tak tahu. Okay, kadang-kadang mungkin dia orang shortage of things and whatsoever. So kita kena always prepare lah. Kena sentiasa prepare. So saya ada bawa shampoo travel ni tak besar-besar. Sebab apa untuk sehari je. Ubat gigi, mouthwash. Jadi korang macam benda-benda ni dia orang dah prepare. Yeah, we just preparation. Lepas tu saya ada bawa deodorant and shampoo. And then saya ada bawa minyak rambut. And of course bila ada minyak rambut saya akan use. Selain dari itu, saya juga bawa tisu dan juga putih sampai. Selain daripada itu, saya juga akan bawa beberapa plastik. Saya bawa 5 plastik. Plastik dia besar ni tak? So saya rasa 5 dah lebih daripada cukup. Jadi untuk letak baju-baju yang saya guna untuk sampah. Walaupun saya tahu kadang-kadang ada hotel yang bagi laundry bag tapi lebih je. Macam saja kalau sambil saya dengar last night ni. Okay, we almost done. Satu hari saya akan tulis satu message untuk diri saya pada masa akan datang. Ada lagi benda-benda lain macam kasut, mungkin dus, baju-baju yang keluar-keluar. Tapi jadi saya macam tidak nak tunjuk sangat lah part-part tu sebab saya rasa macam apa tunjuk lah kan. Sebab kita ada tunjuk video sebelum ni kan. Saya akan berakhir 30 hari bulan 1. Orang pukul 3 saya akan check in hotel lah. Tengoklah macam mana. Saya rasa pagi esok tak ada apa-apa sangat pun. So macam pagi esok, ya kenapa saya nak terus push semua benda malam ni dan hari ni. Macam tadi kita orang beria cari tie hitam semata-mata untuk matching sebab dia orang dah pilih untuk matchingkan semua tie hitam. That's it for now. Tengoklah apa-apa update. Tapi saya rasa video ni akan habis kat sini saja sebab saya yakin esok kalau saya rakam mesti adalah video tentang lirik.